Baik, bagi bakal jemaah umrah kalau nak tahu saya tinggal di mana, pihak Reha sediakan ni dia, Hotel Dalat Taibah Hotel 1, 2, 3, 5 bintang. Tapi antara kelebihan lain saya nak kongsi pada anda adalah jarak di antara hotel ni dengan pintu nak masuk Masjid Nabawi. Lagi-lagi pintu nombor 25, pintu untuk muslimat atau untuk wanita. Saya tak nak bagi tahulah berapa dekat ke jauh ke apa, kata anda ikuti saya, anda tengok sendiri bagaimana kedekatan jaraknya. Jom. Pagar 338. Baik, seperti anda boleh saksikan, terbukti betapa dekatnya Hotel 5 Bintang Dalat Taibah. Nak pergi ke pagar 338, kat depan tu adalah pintu 25. Ini pintu untuk muslimin atau untuk muslimat, pintu perempuan. Ini sangat-sangat penting. Satu lagi info saya nak tambah kepada anda. Mungkin anda pernah dengar ada je yang lebih dekat. Contoh seperti 40 meter, 50 meter. Cuma perbezaannya adalah dari segi rating. Seperti sebelah kanan saya ni. Rating adalah 3 bintang. Pada walhal untuk Hotel Dalat Taibah 80 meter je 5 bintang. Jadi inilah antara kelebihan yang ada di sini. Alang-alang sampai biar pengalaman kita sangat selesa. Baik, sekarang saya berada di pekarangan lobi Hotel Dalat Taibah. Seperti anda boleh saksikan, memang 5 bintang. Dan seperti biasa, kita kalau nak pergi makan, kita naik tangganya pergi ke tingkat 1. Kalau anda tengok di sebelah kanan, dia ada kafe, dia ada tempat menunggu, siap bagi kopi, siap bagi kurma, percuma lagi. Jadi, untuk makluman anda sebagai info tambahan, hotel ini juga telah memenangi banyak award bertahun-tahun. Jom, depan ni anda tengok. Award apa yang mereka dah menang ni? Baik, untuk makluman anda, hotel pilihan Reha ini menyediakan 2 jenis bilik iaitu di Dalat Taibah. Satu adalah jenis eksekutif, satu lagi jenis standard. Untuk eksekutif, lift dia pun bagi khas untuk bilik eksekutif sahaja. Dan untuk bilik standard tu nanti kita akan tengok. Sekarang saya nak bawa anda tengok bagaimana keadaan bilik eksekutif yang disediakan oleh Hotel 5 Bintang Dalat Taibah ini. Baik, ini dia antara contoh bilik eksekutif. Wow, masuk-masuk je dah kita berada di ruangan hadapan. Ini boleh kata tempat-tempat nak lepak, nak buat kerja pun boleh kan. Sambil-sambil tu, jom saya tunjukkan kepada anda apa ada di bilik sebelah. This is where the magic happens. Ini tempat kita nak berehat lah, tempat kita berehat malam. Walaupun boleh ada katil di sini, ada lagi meja untuk kalau nak buat kerja ke masa di malam hari. Dan kalau kita teruskan lagi, dia ada lagi satu bilik di sebelah sini. Closet ni tak campur dengan tadi. Closet dia berada berdekatan dengan toilet. Seperti anda boleh lihat, pasti kita nak tahu keadaan toilet dia bagaimana. Jom. Bilik air dia pun besar dan selesa. Jadi inilah antara apa yang ada untuk mereka yang memilih untuk tinggal di bilik jenis eksekutif di Hotel 5 Bintang Dalat Taibah.
Baik, saya diberi peluang untuk melihat sendiri bagaimana treatment yang diberikan untuk mereka yang memilih executive room. Disediakan adalah executive lounge di mana anda boleh datang dan makan daripada pukul 8 pagi sehingga 12 malam, anytime terbuka. Dan kalau anda boleh lihat di belakang saya di warna kuning, jadi dia menambahkan lagi selera makan. Jom kita tengok apa makanan yang disediakan dalam. Baik, sekarang saya nak tunjukkan pula pada anda bagaimana keadaan bilik standard di Hotel 5 Bintang dalam Taibah ini. Walaupun nama bilik standard, tapi saya yakinnya tidak mengecewakan. Kalau anda nak tengok bagaimana keadaannya, jom ikut saya. Baik, sekarang saya dah sampai ke bilik standard yang sering dipilih oleh ahli jemaah, iaitu bilik berdua. Cuma bagaimana keadaan di dalam, selesa ke tidak? Jomlah kita tengok. Okey, tadi anda dah tengok bagaimana bilik berdua kan, selesa tak? Kali ini saya nak tunjukkan anda bilik berempat. Sebenarnya kalau bilik berdua ni sesuai untuk pasangan berdua kan, tapi kalau bilik berempat ni, kalau ada family yang lebih besar lagi. Jadi jom kita tengok bagaimana keadaan bilik berempat pula. Assalamualaikum. Baik, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian tentang penginapan yang disediakan oleh Reha. Anda dah lihat bilik berdua pun selesa, bilik berempat pun selesa. Yang pasti pihak Reha sangat-sangat menitik beratkan kualiti dan keselesaan. Anda bayangkan, bila bilik selesa, anda makan selesa, tujuan kita nak beribadah tu lebih mudah dan yang paling penting sekali, selamat pasca daripada COVID ini. Jadi kalau anda dah fikir nak pergi umrah buat pertama kali ataupun pernah pergi nak datang lagi buat bakal-bakal jemaah umrah, jom Reha.